Dalam bahagian yang kedua ayat ni, Allah jelaskan tentang rahsia pertukaran kiblat ini agar menyedarkan sesiapa yang merasa ragu dan berat melaksanakannya. Okey, tuan-tuan dengar ya. Bahagian pertengahan ni tuan-tuan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dengan kita, ngapalah cerita pasal kiblat ni? Ngapalah Allah Taala suruh kau hadap sana, lepas tu pindah hadap sini? Ya, kenapa Allah Taala biarkan kau menghadap kiblat yang lama tu, kiblat yang sebelum ini tu selama 17 bulan dulu, barulah kamu menghadap ke tempat, ke arah Kaabah? Kenapa ceritanya? Jadi hari ni tuan-tuan, bahagian yang pertengahan ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni nak menghilangkan rasa ragu dalam hati umat Islam yang ada rasa keraguan tu, dan sebenarnya nak menutup mulut orang-orang yang orang munafik ni, ataupun nak menutup mulut orang-orang yang orang yang cuba gembar-gemburkan benda-benda yang boleh dijadikan isu. Macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buka rahsia hari ni, tu yang bahagian pertengahan ayat ni. Allah jelaskan tentang rahsia pertukaran kiblat ni, apa sebab dia? Agar menyedarkan sesiapa yang merasa ragu atau berat melaksanakannya. Okey. Bila dah selama 17 bulan ni tuan-tuan, 17 bulan dia orang menghadap ke Baitul Maqdis, jadi benda tu dah jadi lali lah pada mereka, dah jadi biasa, hari-hari 5 kali satu hari menghadap ke sana kan. Jadi bila dia suruh tukar tuan-tuan, jadi benda tu sebenarnya menjadi satu keberatan kepada sebahagian umat manusia, sebahagian daripada orang Islam. Dah biasa menghadap sana kan, lepas tu tiba-tiba nak membelakang kan. Tiba-tiba nak membelakang kan. Jadi tentu ada rasa apa? Tentu ada rasa berat sebahagian lah, sebahagian. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ni supaya apa tahu? Yang masih lagi merasa ragu, merasa berat kan, dah, stop. Allah Ta'ala kata dia nak tengok siapa yang taat, siapa yang tak nak, siapa yang tak nak ikut. So maknanya orang yang mula-mula rasa berat tu bila dengar ayat ni, okeylah, tak payah fikirlah, zap, tukar je. Tu antaranya lah tuan-tuan. Okey, sentimen agama yang dimainkan oleh ahli kitab pada waktu itu dengan mengatakan agama yang dibawa Rasulullah ini tiada pendirian dengan menukar-nukar kiblat. Okey, antara penyebab tuan-tuan, kenapa umat Islam sebahagian kecil daripadanya dia apa tahu? Thank you Cik Ro, share live saya. Sebahagian kecil daripada umat Islam waktu tu dia rasa berat. Antaranya tuan-tuan, sebabnya ialah provokasi daripada orang Yahudi. Dan saya yakinlah tuan-tuan, barangkali yang rasa berat ni ialah